Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara tunggu kereta aku siap. Aku tak pernah naik kereta Persona ni. Jadi hari ni aku nak try. Duduk rasa dalam kereta Persona ni. Aku panggil kereta ni kereta polis lah. Sebab aku tengok polis banyak naik kereta ni. Dalam je kita masuk. Pintu je kedap tu. Dap ni ada. Ni kereta ni berapa lama dia ni. Tak dicuci pun. Seat dia leather coklat Lawa weh. Seat dia. Kita tengok sekejap. So kita rotate kejap. Okay. Persona. Macam luas juga dalam dia. Kita aku tak tahu ni model Persona apa. Tapi tengok pintu dia. Kita bukan nak condemn lah. Aku tak tahu kenapa dia design macam ni. Macam ada gap. Macam ada ruang sikit yang besarnya tu. So kalau kat dalam ni duduk selesa je. Steering dia kecil sikit. Aku tak pernah naik. Serius, memang aku tak pernah naik kereta Persona ni. Selalu nampak je orang bawa. Bukan orang bawa, aku selalu nampak polis yang bawa kita ni. Polis memang pakai kereta Persona. Tegas Baiklah. Okay, dia kereta Malaysia yang agak luas juga. Aku rasa dalam dia luas kau tengok luar. Aku letak dalam dia. Dekat belakang dia nampak belakang luas. Jap. Ada dekat kereta lah ada S70 aku nak tengok jap. Tahu tak bonnet dia ada benda yang sama ke? Bonnet dia luas weh. Gila weh, luas gila ni bonnet ni. Kau luas gila. Uish. Dia ni ada tayar juga bawah. Ni aku tak tahu berapa market dia sekarang ni Persona ni. Tapi kalau tengok pun kereta family bagus lagi ni. Kita compare. Kita compare lah. Sebab tu S70 memang besar juga. Aku rasa S70 tak ada sejauh tu. S70 nampak seat belakang ke tak Aku pun tak ingat. Kalau macam ni kita nampak terus seat belakang Ni terus seat belakang. Tak ingat. Kita try buka je S70. Tak apa, kali ni kita confirmkan dulu. Ada kamera belakang juga. Ada 360 ke? Ada, dia kamera reverse je. Persona. Lampu merah dia kat atas. Kalau yang S70 dia kat bawah. Tapi luas ada tempat cas juga belakang. Kalau tengok bawah ni ada tempat cas tu. Okey, telefon dah berbunyi. Mungkin kereta aku dah siap servis dah. Sekejap aku angkat kejap. Hello. Ya saya. Ada kat dalam kereta ni, kereta Persona. Tengah. Kat Proton dah siap okey kejap. Okey, kereta aku dah siap dah. Jadi itu je untuk tengok Persona ni. Persona ni lawa. Boleh belilah. Kalau nak boleh, kalau modify lagi lawa. Okey, aku nak pergi settle kejap. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.